pusing, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan dengan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Kita nak ikut siapa? Apa nak ikut orang kafir? Faham tak lagi? Kita ikut agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama kafir mu tu hak mu. Agama kami yang secara. Ni negara kami. Faham? Macam lagi di perhimpunan awak dakwi takbir. Yang mengikut tu lah bersuka. Dia dakwi yang mengikut bodoh apa? Takbir juga biar cah mulut. Faham lagi? Orang dakwi takbir. Lepas tu mengikut. Mu cerdik ke bodoh? Tahu tak? Ada? Orang dakwi takbir kira. Orang nak kata apa? Tak boleh takbir. Allahu Akbar. Kata gitu. Ada leh. Kena ajar gitu. Wala takhshawna wakhshawni. Jangan takut manusia. Takut hanya kepada Allah. Faham lagi?